Okay, inilah daripada Tuan Wahi. Soalan saya lari sikit. Bagaimana Dr. Farah tergerak hati untuk join program KKM? Your question maksudnya tergerak hati untuk build this program ataupun join this program? To build this program. Okay, alright. So macam mana saya tergerak hati? Because saya adalah seorang doktor perubatan di mana di hospital I've seen a lot of mereka yang ada kencing manis. Okay, bila berada di ward perubatan tu almost 98% setiap katil kalau kita tengok medical chart, okay, memang akan ada kencing manis. At least lah akan ada ubat kencing manis. Okay, nak cakap betapa ramainya mereka yang ada kencing manis ni, okay, walaupun kita nampak sikit kan 3.9 juta compared to the whole population in Malaysia 30 juta, so 3.9 juta tu tak ramai pun. Tapi bila kita tengok di hospital tu memang almost 98% adalah mereka yang menghidapi kencing manis. Dan paling menyedihkan adalah apabila mereka yang ada kencing manis ni, bila kita dah yelah dia masuk disebabkan oleh komplikasi, gula terlampau tinggi ataupun mungkin mula-mula baru nak didiagnose. So bila kita kita panggil, kita discharge dia with medications dengan advice, okay, and selalunya memang advice yang diberi memang to be honest advice yang diberi sangat-sangat surface apabila ketika berada di hospital, lagi-lagi bila berada di klinik. Sebab kita tidak ada masa yang mencukupi untuk advice pesakit. Okay, nak bagi tahu sebenarnya you nak makan, you sepatutnya makan macam ni, portion macam ni. Mungkin ada certain specialist yang akan advice dengan detail, but dia tak larat untuk advice. Kalau contohnya ward perubatan tu ada dalam 50 orang pesakit kencing manis, you nak go from bed to bed and explain benda yang sama dekat setiap orang tu sebenarnya tak larat. Dia akan tengok, oh kalau dia punya ni gula ni okey lagi, so dia tak akan advice. Okay, dia just make sure dia bagi tahu, okay, pastikan you makan macam ni, macam tu. And mostly kita akan tekankan tentang pemakanan. Okay, sebab itulah benda antara the major problem di Malaysia. Kenapa kawalan gula tak terkawal adalah disebabkan oleh pemakanan lah. Itu adalah benda pertama yang selalunya orang explain. Tapi sebenarnya lagi banyak lagi perkara-perkara lain yang menyebabkan kawalan gula tak terkawal. And kenapa saya boleh terdetik hati untuk build this program adalah bila kita lihat satu, orang yang dah masuk hospital hari ni, 2 weeks afterwards dia akan masuk hospital lagi. And dia akan masuk dengan reason yang sama. Okay, and then bila dah discharge, kita dah bagi nasihat, and then another week ataupun another 2 weeks akan masuk balik dengan reason yang sama. Okay, bila saya berada di ortopedik ataupun di department orto department tulang, almost every day saya jumpa orang yang kena potong kaki. Almost every day, makcik yang datang, okay, dengan dia punya luka yang dah memang teruk, yang memang buruk. So sometimes kita rasa macam what is happening tau, because benda tu sangat menyedihkan. Can you imagine, yelah makcik, pakcik tua datang, okay, kaki dah memang teruk. Lepas tu we are the one who need to decide yang kaki tu terpotong. So bayangkan bila kita nak bagi tahu dekat kita punya pesakit, sedangkan mereka, mestilah mereka nak keep kan dia punya, walaupun is just a tiny yang paling kecil tu, jari kaki yang kecil tu sahaja yang kena potong, but still dia merupakan satu kecacatan. So benda ni to be honest, setiap hari akan ada orang yang kena potong kaki setiap hari. So benda ni makes me wonder why. Sedangkan kita dekat hospital, kita duk pumpang-pumpang, okay. Yelah kita sebagai doktor kan, kita punya visi adalah untuk membantu menyelamatkan pesakit, membantu untuk mereka hidup dengan sihat. But bila saya lihat balik apa yang kita nasihatkan ataupun mungkinlah apa yang doktor di hospital nasihatkan, dia tidak secara menyeluruh, tidak membantu secara menyeluruh. So that is why lah saya harap membantu menjawab persoalan Tuan Wahi.